Tahukah anda, ada sebuah bangunan di Indonesia di mana anda boleh mendengar tangisan dalam bahasa Belanda dari balik dinding konkrit yang kosong. Lawang Sewu, Semarang, dibina pada tahun 1904 sebagai ibu pejabat kereta api Belanda. Namanya bermaksud 1000 pintu, tapi bukan pintu-pintunya yang menakutkan. Yang menakutkan adalah apa yang tersembunyi di bawahnya. Semasa Perang Dunia Kedua, tentera Jepun merampas bangunan ini. Ruang bawah tanahnya dijadikan pusat tahanan. Ramai yang masuk tidak pernah keluar. Pada tahun 2005, sebuah rancangan realiti seram Indonesia merakam sesuatu di dalam terowong gelap itu. Kamera statik menangkap sosok wanita tinggi, kulit pucat, rambut panjang hitam, terbentuk dari udara kosong di sudut bilik. Berdiri diam selama beberapa saat. Rakaman itu disiarkan ke seluruh negara. Hari ini, pelancong masih turun ke sana. Pemandu tempatan hanya berpesan satu perkara. Jangan sesekali terpisah dari kumpulan, kerana bau darah segar itu masih ada.